Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara dan saudari pengacara majlis. Yang berbahagia Datuk Dr. Muhammad Bakhari, Timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Pembangunan. Yang berbahagia Datuk Muhammad Syaiful bin Ibrahim, Timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Operasi. Yang berbahagia Datuk Dr. Muhammad Zabri bin Yusof, Pengarah Intan. Yang berbahagia Datuk Dr. Nur Mazni, Pengarah Bahagian Penyelidikan Perancangan dan Dasar. Pengarah-pengarah bahagian, yang berbahagia Datuk-datuk, datin-datin, yang berusaha doktor, tuan-tuan dan puan-puan, khususnya warga GPA yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, pentadbir sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga serta para sahabat baginda sekalian. Dengan izinnya pada pagi ini kita dapat berkumpul dalam majlis amanat KPPA bagi tahun 2026. Meskipun Januari kian berganjak, izinkan saya menitipkan ucapan selamat tahun baru kepada semua warga JPA yang saya hormati dan kasihi sekalian. Semoga lembaran kali ini menyuntik azam yang lebih ampuh dan semangat yang luar biasa dalam mencurahkan bakti, khususnya menambah baik penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Pada kesempatan ini saya juga merakamkan ucapan tahniah dan terima kasih kepada Datuk Dr. Mazni, Pengarah Bahagian Penyelidikan, Perancangan dan Dasar, dan pasukannya selaku urustia yang telah bertungkus lumus untuk menjayakan majlis pada hari ini. Tepuklah sikit kepada Datuk Dr. Mazni. Dan kepada semua warga GPA yang hadir sama ada secara fizikal dan dalam talian, terima kasih saya ucapkan kerana dapat meluangkan masa untuk mengikuti majlis kita pada hari ini. Sesungguhnya tujuan majlis ini ialah untuk menzahirkan iltizam pegawai awam terhadap seruan amanat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan yang berbahagia Tan Sri Ketua Setiausaha Negara baru-baru ini. Secara ringkas, hasrat pucuk pimpinan ialah gesaan mempercepatkan usaha-usaha reformasi perkhidmatan awam dengan prinsip memudahkan bukan menyusahkan rakyat. Maka dengan itu tema yang dipilih pada kali ini ialah menerajui tekad reformasi. Tema ini bermaksud para pegawai awam telah bersedia di barisan hadapan untuk mengubah Malaysia menjadi negara yang lebih makmur dan maju berteraskan nilai-nilai madani. Hadirin hadirat yang saya hormati sekalian, dewasa ini pelbagai cabaran yang melanda perkhidmatan awam. Antaranya persepsi negatif terhadap perkhidmatan awam, tanggungan kewangan skim pencen dan kesukaran padanan jawatan dengan bakat terbaik. Namun salah satu cabaran yang kurang diperkatakan dalam perkhidmatan awam ialah impak kecerdasan buatan kepada pekerjaan. Berdasarkan kajian Talent Corp baru-baru ini, sejumlah 3 juta orang pekerja sektor swasta di Malaysia bakal kehilangan pekerjaan mereka. Bagaimana pula dengan impaknya dalam sektor awam? Perkara ini penting kerana ketika ini kecerdasan buatan sudah boleh mengambil alih kerja-kerja yang rutin dan bersifat analisis. Sebagai contoh, pada tahun lalu Microsoft telah mengenal pasti 40 pekerjaan yang akan terkesan dengan kecerdasan buatan. Antaranya penulis kandungan, penterjemah, pembantu takbir, setiausaha, penganalisis data dan juga jurutype. Jadi mendepani cabaran tersebut, ketua jabatan seharusnya memiliki kompetensi metakognitif yang tinggi, iaitu kemahiran membangkitkan kesedaran
dan pemahaman kaki tangan terhadap proses pemikiran, pembelajaran dan tingkah laku dalam dunia yang serba kompleks ini. Kemahiran ini seiring dengan penemuan penyelidik McKinsey di dalam buku bertajuk The Journey of Leadership, iaitu as the world is so complex and uncertain and the pace of change is so furious, today's leaders can't possibly have all the answers and must master complex issues. Pada era kecerdasan buatan ini, kebijaksanaan seseorang pemimpin terselah apabila mampu mengenal pasti secara strategik tugasan yang memerlukan sentuhan kemanusiaan dan mana yang lebih efisien dioptimumkan melalui mesin. Justru saya menggesa setiap ketua jabatan untuk menyemak semula deskripsi tugas pegawai di bawah seliaan masing-masing agar selaras dengan ekosistem teknologi masa kini. Langkah ini amat kritikal bagi memastikan pelaburan besar yang telah diperuntukkan oleh kerajaan bagi program melatih semula ataupun reskilling pegawai awam sejak beberapa tahun kebelakangan ini membuahkan hasil yang setimpal. Kita perlu menterjemahkan kemahiran baru tersebut kepada peningkatan produktiviti yang nyata demi memastikan penyampaian perkhidmatan awam kekal relevan dan cemerlang. Untuk itu, JPA akan menyelaras usaha ini sebagai antara inisiatif tekad reformasi budaya kerja ataupun RBK. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, mengimbas kejayaan bagi tahun 2025, JPA telah berjaya melaksanakan 18 inisiatif bagi memperkasa agenda reformasi perkhidmatan awam. Antara yang saya boleh sebutkan di sini ialah penghayatan nilai dan tata kelola melalui kursus Malaysia Madani Perkhidmatan Awam, pembangunan DIP dan pembudayaan nilai-nilai hemat. Pelaksanaan pusingan kerja, pembelajaran kepakaran baru dan sistem saraan perkhidmatan awam. Pelaksanaan mobilisasi sektor kesihatan, keselamatan dan pendidikan serta memperkenalkan garis panduan keseronokan bekerja dan penggubalan Akta Iltizam, My Portfolio dan juga pemantapan pengurusan perhubungan pelanggan. Lanjutan daripada itu, ARPA akan terus didukung melalui pelaksanaan inisiatif baru pada tahun ini yang disesuaikan dengan 4 misi yang digagaskan oleh Ketua Setiausaha Negara. Menyahut misi pertama, iaitu mempercepat strategi dan pelaksanaan. Pada hari ini, JPA akan meluncurkan Pelan Strategi JPA 2026-2030. Dokumen ini secara ringkas menggariskan 5 teras strategik, 11 strategi, 40 program dan 91 sasaran yang akan memandu gerak kerja JPA dalam tempoh 5 tahun yang akan datang. Bagi menyahut misi kedua, iaitu mempermudahkan urusan rakyat, insya-Allah pada sukup tahun pertama kita akan melancarkan Pelan Strategi Pendigitalan JPA 2026-2030. Di dalam pelan ini, ia akan mengandungi 4 teras strategik, 18 strategi dan 129 program. Keempat-empat teras strategik tersebut ialah pemerkasaan penyampaian digital perkhidmatan awam, pengukuhan keupayaan infrastruktur digital yang mampan, pemerkasaan dan penyegaran bakat digital dan pemantapan tata kelola digital yang inklusif. Selanjutnya, bagi menyahut misi yang ketiga, iaitu memperhebat agenda reformasi perkhidmatan awam, JPA akan melaksanakan 5 langkah seperti berikut. Yang pertama, pengurusan sumber secara optimum melalui pengurusan perjawatan,
saraan, kewangan dan aset yang cekap tanpa pembaziran atau ketirisan. Ini boleh dilihat antaranya dengan penyelarasan pencen di bawah sistem saraan perkhidmatan awam fasa kedua yang akan dikreditkan kepada lebih 800,000 pesara mulai hari ini. Penghargaan khas kepada pesara ataupun PKKP tahun 2026 seiring manifestasi keprihatinan kerajaan Madani di bawah konsep ihsan dalam memelihara kebajikan warga pesara. Kemudahan pengeluaran awal gantian cuti rehat GCR bagi menunaikan ibadah haji dengan jumlah penebusan sehingga RM10,000 bermula pada tahun ini. Penambahbaikan Perintah Am bagi allowance, cuti, rumah dan bangunan, perubatan, waktu bekerja dan lebih masa. Mewujudkan rujukan bersepadu bagi allowance dalam perkhidmatan awam dan semakan semula pekeliling-pekeliling yang lapuk. Kedua, membentuk modal insan berkeupayaan tinggi. Langkah ini bermatlamat melahirkan tenaga kerja sedia masa hadapan ataupun future ready melalui pengurusan modal insan berasaskan kompetensi dan analisis kerja yang sistematik. Bagi memastikan pelaksanaan dan pengukuhan inisiatif tersebut, maka akan diberikan peruntukan sebanyak RM21 juta untuk program kursus jangka pendek kepada kementerian, peruntukan sebanyak RM59 juta untuk program kursus jangka pendek kepada JPA dan peruntukan sebanyak RM43.6 juta untuk program kursus jangka sederhana kepada JPA. Ketiga, kepimpinan membudaya nilai, menggerak perubahan, menyasarkan pengukuhan keupayaan kepimpinan untuk menggerakkan transformasi budaya organisasi yang berprestasi tinggi dan mampan. Antara program yang akan dilaksanakan ialah pembangunan potensi perkhidmatan awam, pengukuhan penilaian potensi, pemerkasaan kepimpinan pengurusan tertinggi dan pementoran kepimpinan. Keempat, memupuk tata kelola baik sektor awam yang bermatlamat memperkasa tadbir urus organisasi melalui kerangka perundangan yang teguh serta sistem penyampaian kerajaan yang menyeluruh dan dinamik. Bagi merealisasikan langkah ini, tindakan berikut akan dilaksanakan. Yang pertama, pembangunan indeks prestasi perkhidmatan awam. Kedua, penilaian pelaksanaan nilai-nilai pegawai awam melalui pembangunan indeks hemat. Yang ketiga, peluncuran pelan pencegahan rasuah JPA 2026-2030 dan yang terakhir, pertimbangan khas kepada pegawai awam yang menyertai dashboard hemat dalam kategori cemerlang semasa memohon kursus strategik seperti prospek dan prestige. Dan kelima, memastikan penyampaian perkhidmatan yang pragmatik melalui sistem penyampaian yang tangkas, mudah dan responsif bagi meningkatkan kepuasan pelanggan akan dibangunkan. Untuk itu, antara inisiatif yang akan dilaksanakan adalah mengadakan kajian impak kecerdasan buatan terhadap perjawatan perkhidmatan awam, pelancaran rintis pusat khidmat psikologi di UTC Pudu Sentral dan Melaka, meningkatkan reputasi Intan sebagai pusat rujukan penerbitan perkhidmatan awam melalui penulisan, penerbitan dan penjualan bahan penulisan yang berkualiti dan berimpak tinggi. Pelaksanaan ISO 56001-2024 bagi sistem pengurusan inovasi dan pelaksanaan program kampung angkat dan sekolah angkat madani, insya-Allah kita akan adakan di negeri Perak pada tahun ini. Ini negeri Datuk Saiful.
Bagi menyahut misi keempat, iaitu mewujudkan komunikasi total, dua pelan telah dirangka bagi meningkatkan keberkesanan komunikasi perkhidmatan awam, iaitu yang pertama, komunikasi total dijadikan budaya kerja seperti menggunakan naratif yang bersepadu, bahasa yang mudah. Kalau Tan Sri KSN dia kata jangan gunakan bahasa Putrajaya. Ramai yang tidak berapa faham dengan bahasa Putrajaya. Jadi kita akan gunakan bahasa yang mudah, komunikasi berfasa serta pengukuran impak melalui papan muka ataupun dashboard ringkas. Ini kita akan wujudkan. Kedua, menginstitusikan komunikasi total dalam setiap program dan dasar. Antara langkah yang disarankan adalah mengadakan playbook, piawai komunikasi sektor awam, komunikasi mengikut persona dan mewujudkan arcade aset media. Hadirin hadirat yang saya hormati dan saya muliakan, melihatkan inisiatif-inisiatif yang disebutkan tadi, kerajaan sedar akan cabaran yang dihadapi oleh pegawai awam. Ini tidak dapat dielakkan apabila gaji dinaikkan, maka harapan rakyat sudah pasti lebih tinggi kepada kita. Justru pegawai awam diharapkan dapat kekal tabah dalam menyampaikan perkhidmatan. Ini boleh ditangani dengan menyeimbangkan keperluan kerjaya dan juga kehidupan. Bak kata Buya Hamka dalam bukunya Falsafah Hidup, jangan takut jatuh, kerana yang tidak pernah jatuh hanyalah orang yang tidak pernah memanjat. Jangan takut gagal, kerana yang tidak pernah gagal hanyalah orang yang tidak pernah melangkah. Semoga tahun ini membawa gelombang perubahan luar biasa, memacu kita ke arah pencapaian yang selama ini dicita-citakan, dan juga semoga Allah SWT memberkati segala inisiatif-inisiatif yang kita rancang untuk tahun ini, insya-Allah. Sekian saya sudahi dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.